Buka lampu ya. Assalamualaikum. Saya Azham daripada KPDN. Hari ni kita nak buat pemeriksaan. Ni apa? Kedai makan Ada parking kat luar lagi. Dia kata orang dapat daripada sistem tu, you buat, datang ambil. Still buat perniagaan untuk makanan lah. Rumah ke apa ni? Oh, rumah buat masak-masak macam ni. Macam ni. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba Suami Suami? Lah, apa belakang? Lama dah bang niaga macam ni? Dalam 2 tahun ni. 2 tahun. Sebelum ni ada buat kedai makan apa-apa ke? Tak ada. Tak ada. Buat van. Akak masak pakai apa kak? Tak maksudnya? Guna minyak apa? Memang Kadang saya dapat ni, kadang saya beli botol. Okey, yang ini ada letak stok dah? Tak ada. Tak ada stok? Tak ada. Ada 2 je lah, 2 paket je lah. Kadang dapat kami tu dapat 3 je tuan. Saya kadang dapat banyak botol je. Mana gula semua? Banyak tak gula? Saya satu hari tak. Oh, tak banyak lah simpan. Habis baru beli? Ya, saya memang macam tu. So pesanan dapat dia akan keluar macam ni lah? Ya, saya. Bang, boleh saya cek abang punya bilik? Nampak saya nak tengok barang ni. Oh ni tempat masak ni store? Buka lampu ya. Waduh, minyak tu 3. Oh ni store barang ni? Banyak juga, ada juga. Ada 6. Minyak dapat kat mana ni bang? Kak kata tak ada stok. Ada dalam ni. Kak kata tak ada stok. Ada tu stok minyak. Saya mungkin masuk dalam. Hai, akak ni. Tak tahu. Dan ni ada jual apa? Yang tu air tu sekali dengan kalau orang ada? Betul. Oh tak putus-putus juga ordernya. Makan tak ada datang sini, cik nak order nasi goreng, tak ada lah. Ni rumah kan ada rumah flat kat sini, takkan tak ada yang order macam tu? Tak ada. Ya, sebabnya yalah dekat luar ni ada banner restoran apa semua. So orang tahu ya sini untuk buat makan-makan kan. So datang walk in, datang nak order selain tak ada lah. You tak serviskan benda tu lah. So ni mana kata ni jual untuk orang masuk datang ni jugalah. Masuk dalam premis, jual dekat sini, betul? Okay. Sebab ada 2 lah saya nampak kat sini. Satu pasal base kepada minuman ni tadi. Mana kata ada juga orang yang masuk dalam rumah ni untuk yalah nak beli barang-barang apa semua, Grab datang masuk sini, nak beli air pun boleh beli dekat sini. Bukan ni untuk display, bukan. Masih melakukan jualan dekat sini. Ni mesin urut ni untuk abang ke lah? Ke ada untuk saya nak datang nak RM2 saya masuk duduk sini? Sebab semuanya saya anggap yalah ni kawasan perniagaan lah. Semua ada kat sini, mungkin abang menjual ke. Contoh sayur-sayur belonggok kat sini, saya anggap benda ni untuk dijual. Pasal yang barang kawalan tadi kita tengok nak masak paket. Pegawai saya cek tadi, mula-mula kat cakap tak ada bekalan. Okey. Legali jangan macam tu. Kalau ada, cakap ada. Kalau tak ada, tak ada. Bingkas dan bangkit, henti catut rakyat tak beri. Jom kita benteras mereka, hentikan diri, hapuskan penderhaka. Kita gembur